Fariza, dulu masa you Hmm. dekat UK kan, Hmm. of course you are seeing ataupun you rawat sakit kanser darah kan. Hmm. Dekat sana sokongan, bukan sokongan klinikal tau, bukan pasal ubat pasal Hmm. apa. Hmm. Sokongan yang sosial ni mesti ada beza kan dekat Yeah. Malaysia. I mean, apa yang you belajar ataupun your experience dekat luar negara tu yang tak ada kat Malaysia lah. Yang Yeah. mungkin kita boleh Dia ada beza sikit dari segi struktur kesihatan sebab masa di UK dia punya sistem kesihatan tu namanya National Health Service, ah NHS. Jadi NHS is free for all. Jadi dia ada lain sikit dengan Malaysia kan. NHS tu mungkin macam lebih kurang macam KKM lah. KKM lah. Tetapi sama juga hematologi tidak semestinya ada di semua hospital tapi dia punya akses tu lebih banyak. In terms of social network, mungkin dari segi education ataupun health awareness, selalunya pesakit present dia datang ke hospital awal. Kalau nampak lymph node sikit dia dah datang, ataupun dia tak sihat sikit dia datang, di presentation dia awal. Jadi bila pesakit kita kesan penyakit tu di peringkat yang awal, insya-Allah rawatan dapat dirancang dengan lebih teliti. Berbeza di Malaysia ketika saya baru pulang dulu, nampaklah perbezaan dari segi presentation. Kadang-kadang Kadang-kadang banyak yang lambat. macam lymphoma dah Dah besar-besar besar. tapi mungkin nak try Ke Melayu traditional dulu, ah, nak try ubat-ubat. betul. Yang dia rasa mungkin ini beguk ni kan. Kita banyak beguk kan kat Malaysia ni. So bila datang dah tumor lysis dah. So dia ingatkan beguk kan bukan kanser kan, macam infection kan. Dan ada juga makan ubat tradisional. Jadi bila dia makan ubat tradisional, some of the ubat ada steroid dalam tu. Jadi dia rasa As you know, lymphoma sometimes dengan steroid react kan. dengan steroid. Lepas tu Jadi datang rasa tumor macam lysis improve. dah renal failure. Oh, okay. Potasium dah 6, 7. Jadi presentation lain sikit lah. Jadi background, health awareness, the stage, tahap penyakit tu dapat dikesan awal. Jadi memang ada beza di negara Itu daripada barat dengan negara itu daripada segi kita. klinikalnya lah. Daripada segi macam tu lah, macam sokongan psikososial tu. Diorang ada ke macam counselling ke? Dari segi psikososial tu Malaysia ni memang kita tak adalah macam dedicated to have a counsellor. Cuma mungkin kalau kita nak buat stem cell transplant, mungkin ada, tetapi sebenarnya di setiap peringkat yang healthcare tu, dari MO, specialist, consultant, dan juga nurse yang memberi rawatan, kita semua ada relationship dengan pesakit. Jadi kita bukan setakat bagi ubat, kita akan tanya, hi, how are you, how are you doing today, dan pesakit are open, pesakit lebih terbuka dalam berbicara. Judgement tu mungkin, stigma mungkin tak seperti di sini. Jadi bila ada keterbukaan, kita pun selesa nak share. Lebih selesa nak share. Dan di setiap, macam saya, one of the last few places that I work was in Exeter. So ada Exeter Leukemia Group. So dekat setiap district tu dia ada dia punya macam research group, ada macam satu team lah, mungkin macam Max Foundation juga, tapi dia lebih kepada involve doktor dan juga pesakit tu lebih rapat, dia lebih tersusun organisasi dia lah. Di Malaysia mungkin kita boleh ada aspirasi untuk buat sesuatu seperti itu, tetapi kita kena fikir juga tentang resources kita, dengan pakar hematologi kita ada berapa ramai di Malaysia. Jadi macam saya masih memberi rawatan di satu hospital kerajaan, hospital universiti sehingga sekarang. Jadi di situ kita ada support group yang sangat kuat.
kerana kita punya kemo kita bagi for example setiap hari Isnin. So setiap hari Isnin semua pesakit datang untuk bagi kemo. So bila dia tunggu kat koridor ramai-ramai tu dia dah kenal wife orang ni, husband orang ni. So, dia macam dah create satu Dia dah satu network support lah. Ya, dia dah satu Satu network. rangkaian dia orang tu. So ada kadang-kadang ada birthday sambut sama-sama, tiba-tiba ada kek dekat klinik. Ada je pesakit datang bawa breakfast kek untuk doktor sebab dia tahu doktor tak sempat nak lunch. So sometimes it started with something so basic, which is a human nature to make connections. And how can you make that connections when you have stigma, when you are judging all the time? Jadi sometimes the judgement tu bukanlah orang tu nak judge sangat, tapi mungkin sebab dia pun tak ada berapa banyak awareness. Yeah.